Salam sejahtera, saya Puan Biling. Hari ini saya nak bentang bagi subjek KKA 60103, pengujian dan pengukuran lanjutan. Tugasan, pentadbiran, penskoran dan pentafsiran dua alat ujian psikologi sedia ada dalam kelas. Inventory yang saya pilih ialah PHQ-9, Patient Help Questionnaire 9. Latar belakang PHQ-9. Inventory ini dicipta oleh Dr. Kurt Concord, Dr. Robert L. Spitzer dan Dr. Janet B.W. Williams. PHQ-9 adalah satu alat saringan yang digunakan mengukur tahap kemurungan seseorang individu. Pengenalan PHQ-9. PHQ-9 ialah instrumen penilaian yang merangkumi 9 item untuk mengukur simptom kemurungan berdasarkan kriteria diagnostik DSM-5. Ia digunakan secara meluas dalam tetapan klinikal dan bukan klinikal kerana kemudahan dan keberkesanannya dalam mengenal pasti dan menilai tahap kemurungan. Menilai simptom yang dialami dalam tempoh 2 minggu yang lalu, PHQ-9 boleh digunakan sebagai alat saringan awal serta pemantauan simptom dari semasa ke semasa. Sasarannya adalah remaja dan dewasa yang berumur 12 tahun ke atas. Instrumen saringan yang digunakan secara meluas untuk membantu pengamal perubatan, mengesan kemurungan dan memantau keberkesanan rawatan. Tujuan PHQ-9 adalah membuat saringan awal dan pengukuran tahap simptom kemurungan, dan keputusan ujian-ujian ini boleh dijadikan panduan untuk mengenal pasti simptom awal dan petunjuk keperluan rawatan. Ujian saringan ini bukanlah bersifat diagnostik dan memerlukan rujukan kepada pakar profesional untuk penilaian lanjut. Sekarang kita akan melihat pentadbiran untuk inventory PHQ-9. Sebelum mula kita menjawab ujian ini, yang pertama, pastikan individu mempunyai ruang peribadi yang sunyi untuk membaca serta menjawab soalan tanpa rasa tergesa-gesa atau dihakimi. Yang kedua, berikan arahan jelas. Jelaskan bahawa soal selidik ini bertanyakan tentang pengalaman mereka sepanjang 2 minggu yang lalu. Yang ketiga, tekankan kejujuran. Yakinkan individu tersebut bahawa tiada jawapan betul atau salah dan laporan kendiri yang jujur adalah yang paling membantu. Inventory PHQ-9 menggunakan skala Likert 0 hingga 3 dengan 9 jumlah item, menjadikan jumlah markah di antara 0 hingga 27. Dan setiap soalan mempunyai skala jawapan seperti berikut. Tidak pernah, 0 markah, beberapa hari, 1 markah, lebih daripada separuh hari, 2 markah, hampir setiap hari, 3 markah. Pengskoran PHQ-9. PHQ-9 menggunakan skala Likert 0 hingga 3 dengan 9 jumlah item, menjadikan jumlah markah di antara 0 hingga 27 yang menjawab tidak pernah akan mendapat 0 markah, beberapa hari akan mendapat 1 markah, lebih daripada separuh hari 2 markah, hampir setiap hari 3 markah. Kirakan jumlah markah ke semua 9 item mengikut kotak yang telah ditanda oleh responden. Jumlahkan skor diperoleh dengan menjumlahkan nilai setiap jawapan dari 9 item. Jadi skor untuk minimum adalah 0, skor maksimum 27. Soalan ke-10 atau soalan terakhir tidak termasuk dalam pengiraan skor. Ia hanya untuk melihat keadaan sebenar individu tersebut. Ini adalah PHQ-9 yang telah lengkap dijawab. Item 1, 0. Item 2, 1. Item 3, 2. Item 4, 0. Item 5, 2. Item 6, 0. Item 7, 2. Item 8, 0. Item 9, 1. Jadi sekarang kita akan membuat pengiraan jumlah markah, iaitu 0 campur dengan 2 campur dengan 6 campur 0. Jadi markah jumlah untuk markah adalah 8. Jadi kita mengkategorikan bahawa ia mempunyai kemurungan ringan. Pentafsiran skor PHQ-9. Semak kelengkapan. Selepas selesai, semak bahawa kesemua 9 item telah dijawab. Kira jumlah markah, tambahkan markah 9 item. Untuk
0 hingga 4 tiada simptom kemurungan, 5 hingga 9 kemurungan ringan, 10 hingga 14 kemurungan sederhana, 15 hingga 19 kemurungan sederhana ke teruk, 20 hingga 27 kemurungan teruk. Kesahan PHQ-9. Kesahan kriteria menunjukkan bahawa skor PHQ-9 lebih daripada 10, mempunyai sensitiviti 88% dan spesifisiti 88% untuk mengesan gangguan kemurungan meja. Kesahan konstruk menunjukkan korelasi sebanyak 0.73 antara PHQ-9 dan skala kesihatan mental SF20, membuktikan bahawa PHQ-9 mengukur konstruk kemurungan dengan baik. Kebolehpercayaan PHQ-9. Kebolehpercayaan dalaman menunjukkan nilai Cone-Bress alpha sebanyak 0.89 dalam sampel pesakit penjagaan prima, 0.86 dalam pesakit obstetrik ginekologi. Kebolehpercayaan ujian semula dalam tempoh 48 jam melaporkan nilai korelasi 0.84 menunjukkan konsistensi yang kukuh antara pengukuran yang diambil pada masa berlainan. Ini menunjukkan tahap konsistensi dalaman yang tinggi. Refleksi. PHQ-9 menunjukkan alat ukur yang mudah, cepat dan efisien untuk menilai simptom kemurungan. Alat ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan kesahan yang terbukti dalam pelbagai populasi serta ketetapan klinikal PHQ-9 sesuai digunakan dalam penjagaan prima untuk saringan awal kemurungan, kajian kesihatan mental dalam komuniti, pemantauan progres simptom kemurungan sepanjang rawatan. Kelemahan PHQ-9 adalah ia bergantung kepada laporan kendiri yang mungkin terjejas oleh bias, persepsi, responden atau keenganan melaporkan simptom sebenar kerana stigma. Oleh itu, dalam kes-kes yang tertentu, penggunaan PHQ-9 perlu digabungkan dengan temu bual klinikal untuk memastikan diagnosis yang lebih tepat. Inventory yang kedua yang saya nak bentangkan adalah tentang inventory penghargaan kendiri Coppersmith, iaitu CSEI. Latar belakang inventory penghargaan kendiri Coppersmith. Ia telah direka oleh Coppersmith pada tahun 1967 dan beliau telah mengubah suanya pada 1981. Pengenalan untuk inventory penghargaan kendiri Coppersmith merupakan alat ukuran penghargaan kendiri. Ia mempunyai 3 versi: Form A, School Form, umur dalam lingkungan 8 hingga 15 tahun dan mempunyai 58 item. Form B digunakan bagi yang ada limitasi masa dan mempunyai 25 item. Form C umur 16 tahun ke atas dan mempunyai 58 item. CSEI Adult Form versi 25 item mempunyai 3 skala utama. Yang pertama, kendiri umum, sosial dan juga keluarga. Tujuan inventory penghargaan kendiri Coppersmith CSEI adalah mengukur sikap terhadap diri dalam pelbagai bidang, iaitu keluarga, rakan sebaya, sekolah dan aktiviti sosial umum untuk remaja dan dewasa. Pentadbiran untuk CSEI. CSEI mengandungi 25 item. Masa yang diperuntukkan untuk melengkapkan CSEI ialah 10 hingga 15 minit. Format CSEI adalah berbentuk ya atau tidak dan item berbentuk positif dan negatif. Jika kenyataan tersebut menggambarkan perasaan anda diminta menandakan pangkah dalam ruang ya. Jika kenyataan tersebut tidak menggambarkan perasaan anda, sila tandakan pangkah di ruang tidak. Pengskoran inventory CSEI dibagikan kepada 2 item,
iaitu item positif dan item negatif. Item positif terdiri daripada nombor 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 20 dan 22. Untuk item negatif terdiri daripada nombor 2, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24 dan 25. Untuk jawapan item positif, ia akan mendapat 1 markah, tidak akan mendapat 0 markah. Untuk jawapan item negatif, ia akan mendapat 0 markah, tidak akan mendapat 1 markah. Inventory CSEI telah lengkap dijawab. Selepas mengira jumlah markah, mendapat 15 markah, maka individu ini dengan skor tinggi dan mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi. Bagi individu yang mempunyai penghargaan kendiri negatif, ia akan merasa orang lain tidak menghargainya, mudah dipengaruhi oleh orang lain, mengelakkan situasi yang menimbulkan kerisauan, mudah kecewa dan pertahankan diri, menyatakan emosi dan perasaan yang terhad. Bagi individu yang mempunyai penghargaan kendiri positif, ia bertindak dengan bebas, menerima tanggungjawab, bangga dengan kejayaan, menghadapi cabaran baru, menunjukkan pelbagai corak emosi dan perasaan, menghadapi kekecewaan dengan baik. Kepentingan penghargaan diri. Penghargaan diri adalah tahap penerimaan individu terhadap diri sendiri. Kita dapat melihat pandangan orang lain dan cara interpretasi pengalaman yang kita lalui. Penghargaan diri yang tinggi bermaksud kita yakin dengan kemampuan diri, tahu kebolehan diri kita dan merasakan diri kita bernilai. Kesahan dan kebolehpercayaan CSEI. CSEI mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi bagi test retest iaitu 0.88. Melalui test retest yang dijalankan selepas 5 tahun kepada 56 sampel, menunjukkan nilai korelasi adalah baik. Perkali korelasi persamaan dengan 0.70. Ini menunjukkan bahawa CSEI merupakan ujian yang stabil dan boleh digunakan untuk mengukur penghargaan kendiri individu.